Benda ni kalau orang kampung nampak ni, confirm dia kata aku tindik telinga dan aku dah jadi jahat. Okay guys, yang ni merupakan Amgras Spacebud 3, iaitu ear clip earphone daripada Amgras guys. Macam biasa, kad-kad daripada Amgras, ada satu user manual, ada satu Type-C cable. Okay, inilah dia guys, Amgras Spacebud 3. Okay, dekat casing dia ada battery indicator, senang gila nak tengok bateri lepas ni, dan dia menggunakan Type-C. Alright, so jom kita keluarkan. Nampak? Design dia cantik guys. Dia nampak macam dua benda tergantung macam ni, dan kita akan pasang dia dekat telinga kita macam ni. So apabila dia masuk dekat telinga kita guys, dia ada speaker dia dekat bahagian sini. So sound quality memang padu lah kalau pakai yang ni guys. Dan korang boleh tengok dekat bahagian belakang ni, dia ada dia punya touch sensor ada dekat sini. Okay, sekarang aku tengah buka full volume untuk lagu ni. Tak tahulah korang boleh dengar ke tak dekat mic ni kan. So sound quality dia memang best, dan juga dia memang kuat lah. Alright, so dia tak tutup telinga kita, jadi kita masih lagi boleh dengar suara kita sendiri. Tapi suara yang ada dekat sini, bunyi muzik ni lagi kuat lah daripada suara aku. So dari segi sound quality memang power, memang sedap. Dia sama macam dengan Amgras Future 2 dan juga Amgras Future 5, dia punya sound quality. So Eclipse ni sangat sesuai kalau kita nak pakai kat tempat kerja tau, sebab kita senang nak bersembang dengan orang. So guys, siapa yang nak cuba Eclipse earphone daripada Amgras ni, check out dekat beg kuning ada kat bawah.